dimohon berdiri. Mengumumkan ketibaan yang berbahaya Datuk Haji Shah dan Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Kemesyuarat Majlis Bandar Bilangan 6 2025, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Melaka Kemujaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani, sejahterakan bandarayaku. Masih diucapkan ke atas kehadiran Tuan Yang Bagi Datuk, Tuan, Puan, ahli majlis, ketua jabatan dan ketua unit pada majlis mesyuarat majlis penuh bilangan 6 2025. Hari ini iaitu 30 Jun, Isnin bersamaan dengan 4 Muharram 1447 Hijrah. Pada pagi ini, majlis kita akan dimulakan dengan sesi angkat sumpah diketuai oleh ahli majlis ex officio Kaunselor Tuan Muhammad Saiful Hizam bin Johan bersama-sama ahli majlis turut hadir iaitu Kaunselor Cik Mazlan bin Ali, Kaunselor Tuan Colonel Ku Syairi bin Ahmad dan Kaunselor Bomber Muhammad Zaidi bin Haji Ma'ad. Dipersilakan. Bahawa saya Muhammad Saiful Hizam bin Johan adalah dengan sesungguhnya dan suci hati berikrar bahawa sepanjang penjabatan saya dengan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, saya akan mematuhi sepenuhnya undang-undang, peraturan, prosedur serta dasar-dasar negara yang berkaitan dengan pencegahan jenayah rasuah dan salah guna kuasa. Saya akan membenci dan menolak sebarang bentuk jenayah rasuah dan salah guna kuasa, serta memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam mencegah sebarang pelakuan jenayah, rasuah dan salah guna kuasa. Saya tidak akan melibatkan diri dalam sebarang bentuk jenayah rasuah dan salah guna kuasa, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dengan mana-mana pihak yang berurusan dengan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Saya akan memastikan anggota di bawah selian saya tidak akan melibatkan diri dalam sebarang bentuk jenayah rasuah dan salah guna kuasa dalam apa-apa jua urusan berkaitan dengan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan saya akan melaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dengan seberapa segera sebarang bentuk pelakuan jenayah rasuah
dan salah guna kuasa yang melibatkan saya atau anggota di bawah selain saya. Akta Rahsia Rasmi 1972. Adalah saya dengan ini mengaku bahawa perhatian saya telah ditarik kepada peruntukan-peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan bahawa saya faham dengan sepenuhnya akan segala yang dimaksudkan dalam akta itu. Khususnya saya faham bahawa menyampaikan perkara rasmi kepada mana-mana orang yang tidak dibenarkan adalah menjadi suatu kesalahan di bawah Seksyen 8 akta itu, yang boleh dihukum penjara tidak lebih daripada 7 tahun atau denda tidak lebih daripada RM10,000 atau penjara dan denda itu kedua-duanya. Saya faham bahawa segala maklumat rasmi yang saya perolehi dalam perkhidmatan mana-mana kerajaan dalam Malaysia adalah milik kerajaan dan tidak boleh dibocorkan, disiarkan atau disampaikan sama ada secara lisan atau dengan bertulis kepada sesiapa jua dalam apa-apa bentuk, kecuali pada masa menjalankan kewajipan rasmi saya, sama ada dalam masa atau selepas perkhidmatan saya dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana kerajaan dalam Malaysia dengan tidak terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis Ketua Sekretariat Negara, Jabatan Perdana Menteri. Saya berjanji dan mengaku akan menandatangani surat akuan selanjutnya bagi maksud ini apabila meninggalkan perkhidmatan kerajaan. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Ahli Majlis Ex Officio dan Ahli Majlis Turut Hadir atas penyempurnaan sesi angkat sumpah itu tadi. Seterusnya, Majlis mempersilakan Kaunselor Kapten Saudara Muhammad bin Jaafar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan orang-orang salih, serta para ulama yang mewarisi ilmu mengikuti langkahmu hingga akhirat. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan dalam kehidupan dan pekerjaan kami di dunia maupun di akhirat. Berikanlah kekuatan kepada kami dalam menghadapi cabaran dan dugaan, dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jujur, berintegriti, adil dan beretika. Perkukuhkanlah perpaduan dan kemesraan di kalangan kami dengan perasaan muhibbah dan berkasih sayang, hormat menghormati tanpa menyimpan sebarang hasad dengki dan khianat.
yang boleh menjejaskan silaturahim di kalangan kami. Jauhkanlah kami dengan amalan rasuah dan pecah amanah semasa kami memikul amanah dan tanggungjawab ini. Allahumma afina fi ibadina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dan dosa sekalian orang-orang mukmin dan semua orang Islam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Kaunselor Kapten Saudara Muhammad bin Jaafar atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya dipersilakan Kaunselor Puan Hamidah binti Husin untuk memimpin bacaan ikrar rukun negara. Semua diminta untuk berdiri. Dia jatuh dah. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih diucapkan kepada Kaunselor Puan Hamidah binti Husin atas bacaan ikrar rukun negara. Seterusnya, syurat dengan penuh takzimnya menyebut Yang Berhormat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Datuk Haji Syahda bin Haji Osman untuk menyampaikan ucapan haluan. Silakan Yang Berhormat Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggambit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat, sejahterakan bandaraiku. Terima kasih Tuan Setiausaha Tuan Muhammad Firdaus bin Syarif, yang saya hormati Kaunselor Tuan Muhammad Saiful Izam bin Johan, Pegawai Daerah Melaka Tengah. Tak lupa juga ex officio yang hadir pada pagi ini, Kaunselor Tuan Insinyur Muhammad Sazali bin Mokhtar, Pengarah JKR, Kaunselor Mahathir Mustafa. Tak lupa juga kepada yang berbahagia Ketua Whip, Kaunselor Mustafa bin Muhammad Babu, ahli-ahli majlis turut hadir, tuan-tuan ketua-ketua jabatan, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan juga rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam mesyuarat majlis penuh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah untuk bilangan yang ke-6 tahun 2025 dalam suasana yang cukup aman dan juga penuh komitmen terhadap tanggungjawab kita semua. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli majlis yang hadir serta para-para pegawai yang sentiasa memberikan kerjasama padu dalam memastikan kelancaran pentadbiran dan juga pembangunan Bandaraya Melaka ini. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, untuk makluman semua, Kerajaan Negeri Melaka melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Bilangan 15 tahun 2025 yang bersidang pada 28 Mei
2025 dan juga telah disahkan pada 4 Jun 2025 yang lalu. Telah bersetuju di atas pelantikan dan juga penggantian ahli majlis ex officio, iaitu yang berusaha Tuan Saiful Hizam bin Johan, serta 3 lagi ahli majlis turut hadir, iaitu Kaunselor Encik Mazlan bin Ali, wakil dari OKU, Kaunselor Tuan Kenal Ku Syairi bin Ahmad, wakil daripada tentera, dan juga Kaunselor Tuan Muhammad Zaidi bin Haji Ma'ad, wakil daripada pihak Bombor. Tempoh pelantikan ahli-ahli majlis ex officio dan juga ahli majlis turut hadir ini berkuat kuasa mulai 1 Mei 2025 hingga 31 Disember 2025. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan tugas dengan cemerlang. Saya ucapkan kepada semua ahli-ahli majlis ini. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, Melaka bakal menganjurkan acara berprestij yang kita kenali sebagai program rentak bertanda antarabangsa Melaka 2025 di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir mulai 2 hingga 6 Julai ini. Acara ini dilaksanakan bersempena Tahun Melawat Melaka, sambutan Hari Peluncuran Hari Pelancongan Sedunia 2025 WTD dan juga Hari Warisan Melaka Bersejarah UNESCO. Antara pengisian utama rentak bertanda antarabangsa Melaka 2025 ini adalah showcase antarabangsa dan Colours of Rentak Bertanda Malaysia dijayakan oleh kumpulan seni 14 negeri dan juga 12 negara termasuk Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, India serta Sri Lanka. Selain itu, turut diadakan juga program Kolokium Citra Wangsa Seni Budaya, pertandingan Konda-Kondi Negeri Melaka, pertandingan Zapin Antarabangsa, bicara keunikan busana antarabangsa, World Tourism Explorers, dan acara kemuncak rentak bertanda antarabangsa pula menampilkan persembahan artis terkenal seperti M. Nasir, Siti Nordiana, Haziq Rosibi, Asmida dan juga Yasir Fikri. Saya ingin menyeru kepada semua jabatan diharap dapat memberikan komitmen dan juga kerjasama bagi kita sama-sama menjayakan program yang dilagangkan ini. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah akan menganjurkan program Hari Bertemu Pelanggan MBMB 2025 pada 8 Julai 2025 bermula daripada jam 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Taming Sari MBMB. Pelbagai counter agensi dan juga perkhidmatan yang disediakan, antaranya JKR, PDTMT, CMI Infra dan juga pelbagai agensi yang lain. Kita juga menawarkan insentif kepada semua pelanggan seperti pengurangan 80% kompon letak kereta dan juga kompon penguatkuasaan kecuali kes DNAA saman dan juga tindakan mahkamah. Yang keduanya, pengurangan caj suntikan typhoid sebanyak 10% bagi warga negara Malaysia. Ketiga, pengecualian proses borang air. Dan yang keempat, pengurangan 30% tunggakan sewa gerai dan juga pasar di lot niaga, iaitu yang pentingnya syarat tunggakan diselesaikan sepenuhnya. Dan yang kelima, pengurangan denda caj perkhidmatan cukai taksiran sebanyak 50%. Ada syaratnya juga, iaitu tunggakan cukai taksiran harta dijelaskan sepenuhnya bagi tahun-tahun yang sebelum. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, di samping itu juga kami ingin menjemput tuan-tuan semua untuk bersama-sama menjana ekonomi dengan menjual semula sisa barangan di rumah anda melalui program anda kita Kami Bayar MBMB yang diadakan di dataran Bandaraya MBMB. Seminar Transformasi Minda Usahawan Madani 2025 juga turut diadakan kepada semua usahawan dan juga penjaja untuk penambahbaikan kualiti jualan agro madani daripada Fama turut diadakan di dataran Bandaraya MBMB. Ayuh semua warga Bandaraya Melaka, kita meriahkan Hari Bertemu Pelanggan MBMB 2025. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian,
Di kesempatan ini saya ingin menyentuh sedikit mengenai prestasi kewangan MBMB sehingga Mei 2025. Pada bulan Mei kita mempunyai kekurangan penerimaan berbanding perbelanjaan sebanyak RM2,518,402.61, manakala secara keseluruhan dari Januari hingga Mei kita mengalami lebihan penerimaan berbanding perbelanjaan sebanyak RM41,537,865 dan 88 sen. Tuan-tuan, akhir kata saya ingin mengucapkan salam ma'al hijrah dan juga berharap agar tahun baru ini menjadi permulaan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah SWT memberkati setiap langkah hijrah kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Bandar atas ucapan haluan sebentar tadi. Aturan seterusnya, mesyuarat ingin mengesahkan minit mesyuarat Majlis Penuh bilangan 5 2025 bertarikh 28 Mei. Boleh kita sahkan, tuan-tuan? Seterusnya, mesyuarat ingin mengesahkan perkara-perkara bangkit bagi maklum balas minit mesyuarat Majlis Penuh bilangan 5 2025 bertarikh 28 Mei 2025. Semua perkara adalah makluman kecuali perkara 2.2 pengauditan lapangan penyata kewangan. Maklum balas, semua jabatan kami maklum dan akan memberikan kerjasama penuh kepada pasukan audit tindakan semua jabatan. Kedua, perkara 4.4 elang ahli mesyuarat jawatankuasa tadikal. Jabatan Kewangan akan membincangkan perkara ini dalam penyediaan bajet 2026 Jabatan Kewangan. Perkara 3, 4.5 pengurusan sampah yang sistematik. Pihak SWM telah menyediakan GP khas untuk kutipan sampah semasa perayaan bagi mengelakkan berlakunya lambakan sampah pada musim perayaan. Pihak SWM dan kontraktor sistem pekerja juga telah membuat perbentangan kepada bagi Datuk Bandar untuk mesyuarat khas penyelesaian kutipan sampah semasa perayaan. Tindakan Jabatan Bangunan Pemindahan Bandar. Keempat, perkara 81 kertas kerja bilangan 1/5/2025 pelaksanaan penyediaan suatu senarai nilai yang baru di bawah Seksyen 137, 141 dan 163 atas 171 ke atas pegangan di dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Kertas kerja mengenai pelaksanaan penyediaan suatu senarai nilai yang baru di bawah Seksyen 137, 141 dan 173 atas 171 telah dihantar ke UKT pada 28 Mei 2025 untuk dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka MKN. Perkara 5 pada 8.2 kertas kerja bilangan 2/5/2025 pelaksanaan pindaan kepada senarai nilaian di bawah Seksyen 144 atas 171 bagi pegangan berkadar di dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Notis pindaan kepada senarai nilaian di bawah Seksyen 144 telah diserahkan kepada semua pemilik pegangan berkadar bermula 30 Mei 2025. 6. 8.3 kertas kerja bilangan 3/5/2025 cadangan penyediaan draft rancangan tempatan Majlis Bandaraya Bersejarah 2035 pengubahan 5 selaras dengan peruntukan Seksyen 16/1 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 Akta 172. Jabatan memaklum dan sedang melaksanakan program publicity dan penyertaan awam draft RT MBMB 2035 pengubahan 5 selama 4 minggu bermula pada 23 Jun 2025 hingga 21 Julai 2025. Selaras dengan peruntukan Seksyen 13/1 Akta Perancangan Bandar Desa 1976 bagi mendapatkan pandangan, maklum balas dan bantahan daripada pihak berkepentingan melalui pemberitahuan notis akhbar yang telah disiarkan di akhbar tempatan. Ke-7, 8.4 kertas kerja bilangan 4/5/2025 permohonan untuk menyewa pusat akuisian yang terletak di kawasan kompleks Stadium Hang Jebat di atas tanah lot 17834 hingga 17840 Mukim Paya Umput, daerah Melaka Tengah, Melaka oleh syarikat 828 Akuisian Sdn Bhd. Surat tawaran sewa telah dikeluarkan oleh syarikat pada 29 Mei 2025.
8.5 Kertas Kerja Bilangan 5/5/2025 Pindaan resolusi penandatangan khas penandatangan sah akaun rasmi Majlis Bandaraya Melaka Pejarah. Pindaan resolusi penandatangan sah akaun rasmi MMB telah mula diserahkan kepada pihak bank pada 18 bulan Jun 2025 dan di dalam proses untuk memaskini semua maklumat penandatangan. Pada 9 pada 8.6 Kertas Kerja Bilangan 6/5/2025 cadangan bagi mengemukakan dan mengangkat satu kertas pertimbangan untuk keputusan pihak berkuasa negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berkenaan dengan satu permohonan oleh syarikat Pioneers Enterprise Berhad. Jawab penasihat undang-undang telah mengambil tindakan untuk mengutamakan kertas kerja yang berkaitan untuk pertimbangan dan keputusan pihak berkuasa negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berkenaan dengan permohonan Pioneer Enterprise Berhad, iaitu sejajar dengan Seksyen 101(R) Akta Kerajaan Tempatan 1976 atas 171. Operasi semakan premis dalam kawasan perjakan telah dijalankan pada 23 Jun 2025 dan laporan semakan perlu dikemukakan untuk dilampirkan sebagai rujukan untuk pertimbangan MMKN. Ini berkenaan dengan apa? Tanah ni mungkin mohon penjelasan sikit. Dia punya pajakan ni, yang pioneer syarikat ni, kalau boleh. Pajakan ni. Maksudnya? Ini super tadi juga dengan perkara 7 iaitu 8.4 berkenaan dengan eco-historian ni. Dia ni kalau boleh dijelaskan adalah reserve ataupun yang ni pegawai pengawal, makna kebenaran daripada pegawai pengawal Tok Bandar yang ini kalau untuk makluman Tuan Leo kawasan ini kami difahamkan memang tanah ini merupakan tanah kerajaan, mana Haji Nasir atau penilaian betul tanah kerajaan cuma bangunan ini dah ada satu keputusan dahulu dijaga oleh pihak MMB. Tanah tu tanah MMB ke tanah kerajaan lagi? Tanah kerajaan. Bangunan ini dijaga dan juga dibina oleh PBT lah pada ingat mungkin 10 tahun yang lepas lah. Jadi memang sampai sekarang pun di-maintain oleh MBB. Jadi sekarang ni ada satu syarikat yang ingin menyewa dengan tanah dengan MBB, iaitu syarikat Pioneer ni, untuk dijadikan sebagai tempat simpan kuda dia, Pioneer ni. Dan untuk peringkat MBB kita boleh sewa 3 tahun je lah. Maksimum kita boleh bagi 3 tahun Haji Nasir. Dan kalau sekiranya syarikat ingin menyewa melebihi daripada tempoh itu, kami mohon untuk syarikat ini mohon di peringkat perswastaan negeri. Jadi kalau 3 tahun ni di bawah bidang kuasa kami je lah. Dia sama macam kes stadium dan sebagainya, tanah milik kerajaan tetapi dijaga oleh pihak MBB. Terima kasih penjelasan tadi. Saya ingin mencadangkan paling tidak boleh dapat kelulusan pegawai pengawal lah, warna SUK, untuk kita benarkan syarikat ini beroperasi di tempat tersebut. Yang keduanya dari segi pemilikan, mungkin itu tujuan awam. Kalau boleh juga semak balik, mohon pajakan reserve lah sebahagian. Kita boleh pajakan reserve ni boleh sampai 21 tahun. Tapi kalau nak 3 tahun ke 5 tahun ke terpulang kepada pihak MBB lah dari segi prosedur lah. Alright. Terima kasih. Perkara 10 8.7 Kertas Kerja Bilangan 7/5/2025 Kelulusan khas bayaran sumbangan kumpulan wang pengurusan sisa hujal dan pembersihan awam KWS PPA bagi kawasan baru dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah selepas tanda tangan perjanjian tripartite mulai September 2011. Jabatan telah menyerahkan semua dokumen berkaitan bagi pembayaran KWS PPA tersebut ke Jabatan Kewangan bagi tujuan pembayaran. 11. Perkara 10.1 Permohonan tambahan hari operasi bagi Uptown Pahlawan Walk. Jabatan Presiden telah melaksanakan hibahan awam mengenai pelanjutan pelaksanaan tempoh zon bebas kenderaan Bilang Bandar Hilir pada 31 Mei 2005. Surat pengmakluman keputusan juga telah dikeluarkan pada 6 Jun 2025. Jabatan telah membantu pemantauan dan kawalan adan trafik berikutan tambahan hari operasi Uptown Pahlawan Walk dan Car Free Zone JPK. 12. 10.2 Ulasan CAM bagi permohonan pembangunan infrastruktur. Pada 12 Jun 2025, unit OAC telah mengemukakan beberapa syur atau cadangan terhadap ketetapan ketinggian dan kawasan yang dibenarkan sebelum kelulusan muktamad oleh pihak CAM Ibu Pejabat.
Sehubungan dengan itu, pihak CAM bercadang untuk mengadakan perbincangan lanjut dan menyampaikan taklimat berkaitan kawalan had ketinggian pembangunan bagi kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Sejarah pada 3 Julai 2025. Tindakan unit WC. Pada 13, status peniaga di ION Melaka. Kaunselor Puan Rohana binti Abdul Hamid mengelumkan bahawa MMB mengadakan operasi pembuangan sampah secara periman di bawah Jalan Baru Portal Shah Bandar dan Jalan ION Melaka pada 27 Jun 2005 jam 4 petang sehingga selesai. Ahli bagi kawasan sama-sama dalam operasi ini justru mendekati serta memaklumkan peniaga-peniaga di ION berkenaan dengan rancangan pembangunan di kawasan tersebut. Sedangkan ahli majlis kawasan, pemakluman kepada peniaga terlibat telah dilaksanakan secara peringkat di mana peniaga berkenaan telah mula membuat permohonan melalui penganjur Uptown seperti Uptown Tuteja dan Uptown Harbour Street, Pulau Melaka. JPKP 10/14 10.5 baik pulih bilik telefon MMB jabatan yang maklum saranan dari majlis dan tindakan penjelasan akan dilaksanakan berdasarkan peruntukan. Ke-15 10.6 prosedur permohonan wedding hall. Bahagian perancang dan kawalan bangunan telah menyelesaikan perkara ini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Ke-16 10.7 integriti semasa menjalankan tugas. Semua jabatan yang maklum dan peringatan akan terus diberikan kepada semua anggota agar sentiasa menjaga integriti semasa menjalankan tugas. Pematuhan kepada etika kerja dan nilai integriti akan terus ditekankan di masa ke semasa. Terima kasih semua jabatan. Ke-17 10.8 status penghentian bas. Senarai penghentian bas mengikut DUN adalah seperti di lampiran kepada Jabatan Kejuruteraan. Di mana di DUN Sungai Udang ada berjumlah 30 penghentian bas. DUN Bukit Katil ada 17 penghentian bas. Pantai Gundo 48 penghentian bas. Teluk Mas 57 penghentian bas. Air Molek 62 penghentian bas. Bandar Hilir 10 unit penghentian bas. Kota Laksmana 18. Paya Rumput 51. Pekalan Batu 27. Bukit Sedang 18. Kelebang ada 48 dan Don Duyung 21 dengan jumlah keseluruhan penghentian bas di dalam kawasan pentadbiran MMB berjumlah 407 buah penghentian bas yang aktif. Okey. Next, pihak jabatan melalui pegawai kawasan JPRU dan JPKK kawasan telah menyemak lokasi penghentian bas di bawah 12 Dun pentadbiran MMB. Pihak jabatan melakukan penghentian yang masih ada pada masa kini adalah merupakan keperluan dan kegunaan oleh penduduk setempat. 18. Data MyKios setiap DUN. Senarai MyKios yang telah dibina adalah seperti berikut. DUN Kota Laksmana 3, DUN Bandar Hilir 13, DUN Teluk Mas 4, DUN Duyung 9, DUN Pekalan Batu 8, DUN Paya Rumput 30. 19. 11. Perkhidmatan anggota MySAP. Satu perbincangan bersama SC Bandaraya telah diadakan pada 12 Mei yang lepas. Jabatan dan tindakan mengumpul maklumat keperluan MySTEP dari jabatan-jabatan segi berkaitan dengan elan bermasa, elan perjalanan, kemudahan lain seperti perubatan, kebajikan anggota dan lain-lain laporan prestasi kerja anggota MySTEP daripada semua jabatan dan anggaran belanjaan pertambahan bagi pelantikan anggota sebagai kontrak JPSM. 20 10.12 papan tanda parking usang. Jabatan telah maklum dan akan masukkan dalam bajet 26 bagi membaiki semua papan tanda parking yang telah rosak dan nama baik mana-mana yang telah rosak. Pihak jabatan JKL telah menyemak dan mengecat papan tanda parking dan akan membuat pemasangan stiker setelah mendapat desain daripada pihak jabatan hasil. Seterusnya, mesyuarat ingin mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa seperti berikut. Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan Sosial Ekonomi MBMB bilangan 5 2025 bertarikh 22 Mei 2025. Boleh kita sahkan tuan-tuan? Perkara 52 Jawatankuasa Pembangunan Perniagaan dan Industri MBMB bilangan 5 2025 bertarikh 21 Mei 2025. Boleh tuan-tuan? Jawatankuasa Lalu Lintas dan Pengangkutan MBMB bilangan 5 2025 bertarikh 23 Mei 2025. Boleh tuan-tuan? Jawatankuasa setempat OSC MMB bilangan 10 2025 bertarikh 27 Mei 2025. Boleh ya tuan-tuan? Ini semua tuan-tuan dah hadir mesyuaratnya. Jawatankuasa pusat setempat MMB bilangan 11 2025 bertarikh 11 Jun 2025. Boleh kita sahkan tuan-tuan?
Jawatankuasa Pengindahan Bandaraya MMB bilangan 5 2025 bertarikh 20 Mei 2025. Boleh tuan-tuan. 57. Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Belia dan LA21 MMB bilangan 1 2025 bertarikh 23 Januari 2025. Balik ni. Boleh tuan-tuan ya. Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Belia dan LA21 MMB bilangan 2 25 bertarikh 25 Februari 2025. Boleh kita sahkan. Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Belia dan LA21 bilangan 3 2025 bertarikh 18 Mac 2025. Kita sahkan tuan-tuan ya. Satu lagi, Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Belia dan LA21 MMB bilangan 4 2025 bertarikh 24 April 2025. Okey, kita sahkan. Aturan mesyuarat seterusnya diteruskan dengan agenda bagi pembentangan kertas kerja dan kertas makluman seperti berikut. Pertama, kertas kerja bilangan 1/6/2025, permohonan bagi meneruskan cas perkhidmatan, perekonan, terimaan dan tempoh pemindahan wang ke atas penyedia perkhidmatan dan ejen kutipan bagi terimaan kerajaan secara elektronik itu tanpa tunai di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dibentangkan oleh Jabatan Kewangan. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Bandar, ahli-ahli majlis, yang berusaha setiausaha, ketua-ketua jabatan dan semua para hadirin. Kertas kerja yang akan dibentangkan pada hari ini adalah permohonan bagi meluluskan caj perkhidmatan, perakaunan terimaan dan tempoh pemindahan wang ke atas penyedia perkhidmatan dan ejen kutipan bagi terimaan kerajaan secara elektronik tanpa tunai di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Kertas kerja ini dibentangkan bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan mesyuarat Majlis Penuh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah terhadap permohonan bagi meluluskan caj perkhidmatan, perakaunan terimaan dan tempoh pemindahan wang ke atas penyedia perkhidmatan dan ejen kutipan bagi terimaan kerajaan secara elektronik tanpa tunai di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Secara latar belakang, perkeliling pembenaran PS2.1 terimaan kerajaan secara elektronik tanpa tunai pindaan Oktober 2024 menerangkan mengenai peraturan dan pelaksanaan terimaan kerajaan secara elektronik tanpa tunai melalui saluran seperti berikut. A. Terminal Post of Sale ataupun POS. Kedua, portal agensi kerajaan. C. Perbankan internet dan perbankan mudah alih. Perkeliling ini juga menerangkan kaedah pembayaran kepada kerajaan secara elektronik melalui mod terimaan seperti berikut. Kad debit, kad kredit, kad cas American Express, pindahan dana elektronik ataupun EFT, JomPay, aplikasi dompet digital atau e-dompet atau e-wallet dan mod terimaan lain yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia dari masa ke semasa. MBMB merupakan antara pihak berkuasa tempatan terawal yang telah menyediakan kemudahan bagi kaedah terimaan kerajaan secara elektronik tanpa tunai dan masih menambah baik kemudahan-kemudahan supaya pelanggan boleh mengakses dan melakukan transaksi terimaan kerajaan secara elektronik tanpa tunai pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Setakat ini antara kemudahan terimaan kerajaan secara elektronik tanpa tunai disediakan oleh MBMB adalah A. Terminal Post iaitu di kaunter dan juga kios layan diri dilaksanakan menggunakan kad kredit, kad debit, kad charge MX dan juga e-dompet. Portal agensi kerajaan melalui MyFPX MBMB, PBTPay, Melaka Pay dan yang terkini gerbang pembayaran MBMB iaitu Bandaraya.co, Smart Parking MBMB, sistem acara ataupun Space, sewaan online dan pas parking MBMB dilaksanakan menggunakan pindahan dana elektronik, kad debit, kad kredit, kad charge dan juga e-dompet. Seterusnya, perbankan internet dan perbankan mudah alih iaitu melalui Maybank to You, CIMB Clicks, BSN Online dan Ambank dilaksanakan menggunakan pindahan dana elektronik, kad debit, kad kredit dan kad charge. Dan seterusnya melalui ejen iaitu Pos Malaysia Online, ATX Distribution iaitu melalui Touch and Go e-wallet.
Pada 29 Disember 2020, MBNB telah melantik 2 syarikat penyedia perkhidmatan bukan bank untuk mengendalikan terimaan secara elektronik bukan tunai yang memfokuskan kepada mod pembayaran secara e-dompet. 2 syarikat tersebut adalah ATX Distribution Sdn Bhd sebagai ejen kutipan MBNB bagi aplikasi Touch and Go e-wallet, dan yang kedua adalah Razer Machine Services Sdn Bhd sebagai penyedia perkhidmatan bukan bank untuk terimaan secara elektronik dengan memfokuskan pada mod pembayaran e-dompet. Berdasarkan kepada keperluan semasa, perkhidmatan terimaan melalui e-dompet telah ditambah baik sehingga MBNB telah dapat mewujudkan satu gerbang pembayaran MBNB dan syarikat Razer selaku penyedia perkhidmatan bagi terimaan secara elektronik tanpa tunai untuk gerbang tersebut. Asas pertimbangan bagi caj perkhidmatan merujuk kepada perkeliling perbendaharaan PS2.1 terimaan kerajaan secara elektronik tanpa tunai pindaan Oktober 2024. Caj perkhidmatan bagi semua jenis terimaan hasil dan bukan hasil akan ditanggung oleh kerajaan melalui peruntukan tahunan kementerian atau jabatan kecuali bagi terimaan amanah yang akan dibiayai melalui akaun amanah berkaitan. Melalui PS2.1 telah menetapkan kadar caj perkhidmatan untuk setiap saluran dan mod pembayaran seperti dijadual. Bagi terimaan pos, kad debit ada sebanyak 0.5% atas nilai transaksi, kad kredit tidak melebihi 0.9% ke atas nilai transaksi, kad cas tidak melebihi 9% atas nilai transaksi dan e-dompet tidak melebihi 0.5% ke atas nilai transaksi. Bagi portal ataupun aplikasi mudah alih melalui EFT untuk C2G tidak melebihi 50 sen untuk setiap transaksi, B2G tidak melebihi RM1 untuk setiap transaksi, kad debit tidak melebihi 0.5% ke atas nilai transaksi, kad kredit tidak melebihi 1% ke atas nilai transaksi, kad cas tidak melebihi 1% ke atas nilai transaksi dan e-dompet tidak melebihi 0.5% ke atas nilai transaksi. Bagi perbankan internet dan juga perbankan mudah alih untuk B2G tidak melebihi 50 sen untuk setiap transaksi, B2G tidak melebihi RM1 untuk setiap nilai transaksi, JomPay tidak melebihi 40 sen untuk setiap transaksi, kad debit tidak melebihi 0.5% atas nilai transaksi, kad kredit dan kad cas tidak melebihi 1% ke atas nilai transaksi. Bagi terimaan melalui ejen pemungut merujuk kepada PS2.4, kadar ditetapkan adalah seperti berikut. Untuk terimaan melalui kaunter tidak melebihi RM2 untuk setiap transaksi dan secara online tidak melebihi 50 sen bagi setiap transaksi. Perbandingan antara caj perkhidmatan bagi PS2.1 dan 2.4 ini telah dibuat ke atas. Penyedia perkhidmatan bukan bank sedia ada iaitu Razer Machine Services dan juga ejen kutipan ATX Distribution. Jadual perbandingan adalah seperti berikut. Bagi terimaan melalui pos, e-dompet perkeliling menetapkan 0.5% dan juga Razer juga menetapkan sebanyak 0.5%. Bagi portal aplikasi mudah alih secara C2G perkeliling 50 sen, syarikat juga 50 sen. B2G perkeliling RM1, syarikat juga RM1. Kad debit perkeliling 0.5%, syarikat 0.45%. Kad kredit tempatan 1%, syarikat 0.8%. E-dompet perkeliling 0.5%, syarikat juga 0.5%. Debit duit now OBW tiada peruntukan dalam perkeliling tetapi syarikat menetapkan sebanyak 65 sen. Ejen kutipan bagi perkeliling RM2 untuk syarikat adalah sebanyak RM1. Penetapan telah dilaksanakan oleh jabatan adalah menetapkan kadar-kadar caj perkhidmatan yang mematuhi PS2.1 dan PS2.4. Bagi kadar yang tidak mematuhi PS2.1 dan PS2.4, jabatan akan membuat beberapa syarat atas saluran portal atau aplikasi mudah alih agensi. Seperti pertama, untuk mod EFT B2G tidak
sama ada tidak menggunakan pakai mod pembayaran tersebut atau memberi option lebihan bayaran akan ditanggung oleh pihak pembayar ataupun pelanggan. Bagi mod Duit Now OBW, penetapan had minimal terimaan agar nilai caj perkhidmatan akan ditanggung tidak melebihi kadar 0.5% atas nilai transaksi tersebut. Bagi perekonan terimaan merujuk pada PS 2.1 para 5.1 menerangkan institusi keuangan bank atau penyedia perkhidmatan bukan bank yang dilantik untuk mengendalikan terimaan pembayaran secara elektronik tanpa tunai hendaklah menyerahkan amaun kasar yang dipungut kepada kementerian atau jabatan yang terlibat tanpa menolak apa-apa caj yang dikenakan. Merujuk kepada PS 2.1 para 5.2 menerangkan bagi terimaan hasil dan bukan hasil institusi keuangan bank atau penyedia perkhidmatan bukan bank hendaklah mengemukakan tuntutan melalui invoice kepada kementerian atau jabatan untuk bayaran caj perkhidmatan. Merujuk kepada beberapa siri perbincangan antara MBMB dan pihak penyedia perkhidmatan, keputusan menerima amaun bersih iaitu selepas penolakan caj perkhidmatan dibuat berdasarkan beberapa isu, antaranya penyediaan peruntukan khas bagi bajet tahunan untuk membayar caj perkhidmatan kepada pihak penyedia perkhidmatan, dan kedua, kemungkinan berlaku kelewatan bayaran berdasarkan syarat atau penetapan bayaran dalam tempoh 14 hari yang akan menghadkan masa untuk semakan terperinci dibuat oleh pihak MBMB. Walaupun terimaan berdasarkan amaun bersih diterima, jabatan telah menetapkan syarikat tidak perlu mengeluarkan invoice kepada MBMB untuk tujuan tuntutan caj perkhidmatan. Sebaliknya, memastikan laporan urus niaga harian dihantar selewat-lewatnya pada keesokan harinya atau T+1. Dan seterusnya, Jabatan Kewangan akan memastikan pematuhan tata cara perekonomian di mana terimaan hasil dan perbelanjaan caj perkhidmatan akan direkod pada amaun kasar ataupun amaun sebenar. Seterusnya adalah tempoh pemindahan wang. Merujuk kepada PS 2.1 para 6.1 menerangkan institusi keuangan bank atau penyedia perkhidmatan bukan bank hendaklah memindahkan terimaan yang dipungut kepada akaun utama pejabat perekonomian dalam tempoh 1 hari bekerja selepas tarikh transaksi. PS 2.1 para 6.3 menyatakan pengenaan penalti akan dikenakan atas kegagalan mematuhi tempoh pemindahan wang. Melalui perbincangan antara MBMB dengan pihak penyedia perkhidmatan, tempoh pemindahan telah ditetapkan seperti berikut. Bagi terimaan melalui Duit Now QR, tempoh pemindahan wang adalah T+1, dan bagi terimaan e-dompet, tempoh pemindahan wang adalah T+2. Tambahan tempoh untuk mod e-dompet diperlukan bagi urusan pemindahan daripada akaun pemilik e-dompet kepada akaun bank syarikat, dan penyemakan dan penyelarasan dilaksanakan terlebih dahulu ke atas terimaan bagi memastikan sebarang pertikaian atau masalah yang memerlukan pelaksanaan bayaran balik dari pemilik e-dompet diselesaikan sebelum wang dipindahkan kepada akaun MBMB. Syur pengurusan berdasarkan kepada asas pertimbangan di atas adalah disyorkan seperti berikut: memperakukan dan menerima pakai kadar caj perkhidmatan, perakuan terimaan dan tempoh serahan yang dikemukakan oleh pihak penyedia perkhidmatan yang mematuhi perkeliling pembenaran PS 2.1 dan PS 2.4. Memperakukan dan menerima pakai kadar perekonomian terimaan amaun bersih dengan memastikan laporan urus niaga harian dihantar selewat-lewatnya pada keesokan harinya selepas hari transaksi, dan pematuhan tata cara perekonomian di mana terimaan hasil dan perbelanjaan caj perkhidmatan akan direkod pada amaun kasar atau amaun sebenar. Seterusnya, memperakukan dan menerima pakai tempoh pemindahan wang pada kadar T+2 bagi terimaan melalui e-dompet dengan mengambil kira alasan seperti berikut: pemindahan daripada akaun pemilik e-dompet kepada akaun bank syarikat, dan penyemakan dan penyelarasan dilaksanakan terlebih dahulu ke atas terimaan bagi memastikan sebarang pertikaian atau masalah yang memerlukan pelaksanaan bayaran balik dari pemilik e-dompet diselesaikan sebelum wang dipindahkan ke akaun MBMB. Penutup, syur di para 4.1 diangkat untuk pertimbangan dan kelulusan mesyuarat majlis penuh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah yang bersidang pada hari ini. Terima kasih.
Okey, untuk makluman Ketua dan juga ahli-ahli majlis semua dalam usaha kita nak menyokong hasrat kerajaan agar segala pengurusan ini dijalankan secara cashless. Disebabkan itu maka kita terpaksa melantik beberapa syarikat ataupun sama ada syarikat yang berlatar belakangkan bank ataupun bukan bank untuk menjadi ejen kutipan kita lah. Jadi untuk nak menjadi ejen kutipan kita pula, bila ada apa-apa saja transaksi, dia mesti terdapat beberapa charge yang akan dikenakan. Sebagai contoh, kalau kita pakai Tashengo pun kita kena charge. Kita pakai apa-apa saja e-wallet yang berbentuk cashless ini akan dikenakan charge seperti mana yang telah tersenarai di dalam paper ini. Jadi hari ini paper ini kita angkat untuk kita meluluskan charge-charge perkhidmatan dan juga perakaunan, terimaan dan juga tempoh pembinaan wang ke atas penyediaan perkhidmatan dan juga ejen kutipan bagi terimaan kerajaan secara tanpa tunai ini di MBNB. Jadi boleh kita luluskan tuan-tuan? Okey, kita pergi pada next paper. Seterusnya, kertas makluman bilangan 1/6/2025, pemakluman keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berhubung pelaksanaan pemberian insentif berasaskan prestasi bagi pegawai pelaksana di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, dibentangkan oleh Pengarah Pengurusan dan Sumber Manusia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang bagi Datuk Bandar, Ketua ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ketua unit serta ahli-ahli mesyuarat sekalian. Seterusnya adalah paper makluman berkaitan dengan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berhubung pelaksanaan pemberian insentif berasaskan prestasi BIPS bagi pegawai pelaksana di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Latar belakang, Kerajaan Negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bilangan 14 tahun 2025 yang bersidang pada 14 Mei 2025 dan disahkan pada 28 Mei 2025 telah meluluskan pelaksanaan pemberian BIPS bagi pegawai kumpulan pelaksana di Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka selaras dengan pelaksanaan sistem perkhidmatan awam bagi perkhidmatan awam persekutuan yang telah berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 menerusi perkeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2024. Pelaksanaan pemberian ini telah diperincikan lagi melalui panduan yang berasingan di bawah perkeliling perkhidmatan sumber manusia MyPPSM Ceraian UP 512, pemberian insentif berasaskan prestasi bagi pegawai kumpulan pelaksana perkhidmatan awam persekutuan yang telah berkuat kuasa mulai 1 Januari 2025. Pegawai yang layak dipertimbangkan untuk pengiktirafan BIPS ini adalah pegawai yang berlantikan tetap, pegawai yang berada dalam sistem saraan perkhidmatan awam SSPA, pegawai di grade 3, grade 4, grade 7 dan juga grade 8 dan telah memenuhi tempoh perkhidmatan 6 tahun atau lebih di grade semasa pada 31 Disember tahun penilaian. Pegawai yang layak dipertimbangkan BIPS adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut: mempunyai wajaran markah prestasi sekurang-kurangnya 85% bagi 3 tahun terkini, markah prestasi tahun terkini hendaklah sekurang-kurangnya 85%, lulus tapisan tata tertib bagi tahun penilaian dan diperakukan oleh Ketua Jabatan. Bagi melaksanakan BIPS ini, tanggungjawab Ketua Jabatan dan panel pembangunan sumber manusia adalah seperti berikut. Ketua Jabatan hendaklah memastikan hanya pegawai yang layak sahaja mengemukakan permohonan dan membuat perakuan ke atas permohonan pegawai. Bagi panel pembangunan sumber manusia pula, hendaklah mempertimbangkan dan meluluskan BIPS berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan serta mengemukakan keputusan kepada Ketua Jabatan. Semua keputusan BIPS hendaklah direkodkan dalam buku perkhidmatan kerajaan BPK dan sistem maklumat pengurusan sumber manusia. Keputusan BIPS sama ada pegawai berjaya, gagal, dihentikan atau ditarik balik hendaklah dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. Kadar BIPS adalah pada kadar 1 kenaikan gaji tahunan KGT yang diterima pegawai di grade semasa. Pembayaran hanya dilaksanakan setelah berakhir tahun penilaian dan mendapat keputusan panel pembangunan sumber manusia. Bayaran adalah secara bulanan bagi tempoh Januari hingga Disember di dalam tahun pembayaran dan tidak boleh dikebelakangkan ke tahun sebelumnya. Di perenggan 2.9 adalah flowchart berkaitan dengan permohonan insentif pemberian BIPS ini. Seterusnya 3.0 asas pertimbangan
Pemakluman ini dibentangkan bertujuan untuk ahli mesyuarat yang bersidang menerima maklum keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berhubung pelaksanaan BIPS bagi pegawai kumpulan pelaksana perkhidmatan awam serta pelaksanaannya di peringkat MBMB. Bagi implikasi kewangan, kadar BIPS adalah pada kadar satu kenaikan gaji KGT yang diterima pegawai di grade semasa. Segala perbelanjaan yang terbit daripada kelulusan ini telah diperuntukkan di dalam belanjawan tahunan MBMB di bawah kepala vot 1100 iaitu gaji dan upah. Syor pengurusan, pihak pengurusan dengan ini mengesyorkan untuk menerima dan memperakukan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bilangan 14 tahun 2025 yang bersidang pada 14 Mei 2025 dan disahkan pada 28 Mei 2025 berhubung pelaksanaan BIPS di MBMB. Kertas kerja diangkat untuk makluman dan penerimaan ahli mesyuarat. Okey, untuk makluman ahli-ahli majlis semua, keputusan MMKN untuk pelaksanaan pemberian insentif atau kita kenali sebagai BIPS ni bagi pegawai pelaksana di sektor kerajaan telah diluluskan di peringkat MMKN. Jadi untuk kita mengguna pakai perkeliling ataupun guna pakai keputusan di peringkat MMKN tersebut, kita kena sahkan di dalam mesyuarat penuh kita pada hari ini untuk kita guna pakai kepada anggota dan juga pegawai MBMB inilah. Pelaksanaannya seperti carta yang tercatat di dalam kertas kerja ini. Jadi saya mohon untuk kita setuju ataupun di sebaliknya di atas paper ataupun kertas kerja ini. Boleh kita setuju tuan-tuan semua? Boleh untuk kita guna pakai garis panduan ni Tak setuju dia mancung kan. Alright. Okay, next paper. Next paper kita kertas makluman bilangan 2/6/2025. Makluman mengenai pelantikan dan penggantian ahli majlis ex officio dan ahli majlis turut hadir pihak berkuasa tempatan Negeri Melaka bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dibentangkan oleh pengarah pengurusan dan sumber manusia. Dipersilakan. Okay, seterusnya untuk kertas kerja yang kedua adalah Kerajaan Negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri P15 bilangan 15 2025 yang bersidang pada 28 Mei 2025 dan disahkan pada 4 Jun 2025 telah bersetuju untuk meluluskan mengenai perkara-perkara seperti berikut, iaitu pelantikan yang berusaha Tuan Muhammad Syaiful Hizam bin Johan, Pegawai Daerah Melaka Tengah, serta pelantikan ahli majlis turut hadir, itu yang pertama Encik Mazlan bin Ali, seterusnya Kawan aku Syairi bin Ahmad serta penolong Pesuruhjaya Bombo Muhammad Zaidi bin Haji Ma'ad sebagai ahli majlis MBMB. Tempoh pelantikan adalah bermula 1 Mei 2025 hingga 31 Disember 2025. Selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 9 Akta 171 tersebut memperuntukkan kuasa pihak berkuasa negeri boleh dari semasa ke semasa memberi arahan kepada pihak berkuasa tempatan. Seksyen 10 Akta 171 juga memberi kuasa bagi melantik tidak kurang 8 orang dan tidak melebihi dari 24 orang ahli majlis bagi pihak berkuasa tempatan untuk memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada majlis. Oleh itu, pihak berkuasa negeri boleh melantik mana-mana individu yang difikirkan sesuai dan layak untuk menganggoti majlis dan mana-mana jawatan kuasa tetap yang dibentuk demi melibatkan lagi pengurusan majlis selaras dengan peruntukan Seksyen 10 tersebut. Syor pengurusan, pihak pengurusan yang ini mensyorkan menerima dan memperakukan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bilangan 15 2025 yang bersidang pada 28 Mei 2025 dan disahkan pada 4 Jun 2025 untuk meluluskan pelantikan dan penggantian ahli majlis ex officio dan ahli majlis turut hadir di Majlis Bandaraya Melaka. Kertas kerja diangkat untuk makluman dan penerimaan ahli-ahli majlis. Boleh kita terima tuan-tuan? Boleh. Pelantikan ahli majlis. Okey. Dah angkat sumpah pun dah ya. Cuba kita sahkan. Okey. Okey, selesai. Kita pergi next agenda. Kita pergi pada hal-hal lain sebelum saya nak pergi kepada ahli-ahli majlis, saya buka dulu kepada wakil-wakil jabatan. Kita tak paper gitu. Oh, laporan prestasi kewangan MMB hingga 31 Mei 2025 kecil now tu. Pasal. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Laporan prestasi kewangan sehingga 31 Mei. Bagi bulan Mei 2025, Majlis mempunyai kurangan penerimaan berbanding perbelanjaan sebanyak RM2,518,402.
Manakala terkumpul daripada bulan Januari hingga Mei terdapat lebihan penerimaan berbanding perbelanjaan sebanyak RM47,537,865 seperti mana yang dinyatakan dalam ringkasan penata penerimaan dan juga perbelanjaan. Ringkasan penata penerimaan bagi cukai taksiran harta kutipan setakat Mei adalah sebanyak RM62,641,431 iaitu dengan prestasi sebanyak 40%. Bagi sumbangan membantu kadar kutipan adalah sebanyak RM9,10,078 iaitu dengan prestasi sebanyak 96%. Secara keseluruhan hasil cukai adalah sebanyak RM71,651,509 iaitu dengan prestasi sebanyak 43%. Bagi hasil bukan cukai, lesen dan permit kutipan adalah sebanyak RM6,464,103 iaitu dengan prestasi sebanyak 42%. Hasil peringatan sebanyak RM5,613,912 iaitu dengan prestasi sebanyak 38%. Perolehan daripada perolehan jualan barang RM2,647,523 iaitu dengan prestasi sebanyak 44%. Sewaan sebanyak RM2,168,384 prestasi 48%. Faedah ataupun dividen daripada pelaburan RM1,322,397 iaitu dengan prestasi 32%. Denda dan hukuman sebanyak RM2,465,361 dengan prestasi sebanyak 37%. Secara keseluruhan, hasil bukan cukai adalah sebanyak RM20,681,680 iaitu dengan prestasi sebanyak 40%. Bagi terimaan bukan hasil pulang balik perbelanjaan sebanyak RM299,772 iaitu prestasi 3%. Bagi terimaan daripada agensi sebanyak RM15,622,355 iaitu dengan prestasi sebanyak 74%. Secara keseluruhan, terimaan bukan hasil sebanyak RM15,892,127. Secara keseluruhan, hasil adalah sebanyak RM108,225,316 iaitu dengan prestasi sebanyak 44%. Bagi penyerta perbelanjaan mengurus untuk emolumen sebanyak RM25,467,587 iaitu 39%. Perkhidmatan dan berkanan sebanyak RM30,145,986 iaitu 28%. Aset sebanyak RM34,120 iaitu 1%. Pemberian dan kenaan tetap sebanyak RM1,194,290 iaitu 37%. Nilai perbelanjaan sebanyak RM1,397,180 iaitu 35%. Dan keseluruhan perbelanjaan mengurus adalah sebanyak RM58,199,198 iaitu dengan prestasi sebanyak 32%. Bagi perbelanjaan pembangunan sebanyak RM8,484,282 iaitu dengan prestasi sebanyak 13%. Secara keseluruhan perbelanjaan adalah sebanyak RM66,687,450 iaitu dengan prestasi sebanyak 27%. Bagi kedudukan tunai setakat 31 Mei adalah sebanyak 57,391,621 dan bagi tanggungan perbelanjaan sebanyak RM29,626,410. Dengan ini diminta ahli jawatankuasa mesyuarat mengambil maklum tentang prestasi penerimaan dan perbelanjaan serta penyerta aliran tunai MME hingga 31 Mei 2025. Okey, untuk makluman Ketua dan juga ahli-ahli majlis semua, paper ini hanya paper pemakluman saja.
Tapi kalau kita lihat di atas pembentangan paper kewangan ini, kita boleh dapat tengok perbezaan hasil cukai dan juga hasil bukan cukai ini untuk 2 tahun ke belakang dan juga pada tahun ini nampak ada peningkatan yang agak ketara tinggi jadi sebab tu saya mohon sama ada perbezaan ini menunjukkan satu prestasi yang baik ataupun ada kemungkinan besar untuk kita tempoh 6 bulan daripada sekarang ke hujung tahun ini, ada kemungkinan besar prestasi untuk lagi penggal yang kedua ini pula nanti mungkin berkurangan pula. Jadi saya mohon pada semua ketua-ketua jabatan dan juga terutama sekali jabatan-jabatan yang melibatkan kutipan hasil ini untuk pastikan kutipan hasil kita ini sentiasa meningkat supaya apa jua perbelanjaan ataupun apa jua bajet yang telah kita putuskan dalam perbincangan kita tahun 2024 untuk tahun 2025 ini dapat dia berjalan on track. Kerisauan saya sekarang ni kalau kita tengok setengah tahun ni nampak macam ada peningkatan berbeza 2 tahun lepas, tetapi ada setengah tahun lagi untuk kita hadap. Ada kemungkinan besar hasil kita akan mungkin kekurangan pada 6 bulan yang akan datang ni. Jadi kena pastikan dia betul-betul berada dalam keadaan on track supaya kita punya perbelanjaan nanti tidak akan tersasar. Jadi kita terima semua tuan-tuan ya. Okey, kita pergi kepada hal lain. Sebelum saya nak pergi kepada ahli-ahli majlis, saya mohon kalau ada apa-apa daripada wakil-wakil jabatan. Kalau tak ada, saya pergi kepada ahli-ahli majlis sebelah kanan saya dahulu. Kaunselor Sal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Bandar. Yang saya hormati Ketua WIP, ahli-ahli majlis, SU, MBMB, pengarah-pengarah jabatan dan juga ketua-ketua unit. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada MBMB, Yang Berbahagia Datuk Abdul Razak. Ini menyampaikan juga tahniah dan terima kasih kerana telah MBMB telah mengadakan bersama-sama Majlis Bandaraya Penyayang untuk Dun Teluk Mas dan juga untuk program Hari Keluarga Kota Melaka dan juga program merayakan seni budaya dan komuniti di Dun Teluk Mas. Ucapan ribuan terima kasih di atas turut sertanya MBMB kepada majlis kami di Dun Teluk Mas yang baru lepas. Dan juga satu lagi saya ingin bertanya lah Datuk, berkenaan dengan premis MBMB yang disewa ataupun yang dibeli oleh pembeli-pembeli, tetapi premis yang dijadikan sebagai tempat beribadah. Sebab kita dapati beberapa shop lots yang ada dijadikan sebagai tempat ibadah dan masyarakat sekeliling sentiasa bertanya dengan kami sama ada mendapat kebenaran atau tidak. Dan saya tahu bahawa premis tersebut MBMB hanya jika berlaku apa-apa perubahan ataupun pengubahan ubah suai pada struktur bangunan, MBMB akan ada kuasa di pihak MBMB. Tetapi bagaimana dengan aktiviti mereka? Siapakah yang didapat yang memberikan kuasa ataupun untuk mereka menjalankan aktiviti tersebut? Itu saja Datuk, dan terima kasih. Okey, terima kasih Kaunselor Salid atas beberapa perkara yang dibangkitkan tadi. Pertama tentang isu ataupun ucapan terima kasih daripada Japrun Teluk Mas terhadap program-program yang dilaksanakan bersama pada semalam dan juga kemarin antaranya program Bandaraya Penyayang dan juga beberapa program yang lain. Jadi suka juga saya nak maklumkan kepada semua ahli majlis, esok kita ada satu lagi program Bandar Penyayang di Dun Bukit Katil. Jadi di kesempatan ini Bukit Baru ke Bukit Katil? Bukit Baru, Parlimen Bukit Katil. Dun Bukit Katil okey. Dun Bukit Katil, confuse Okey, jadi saya mengambil kesempatan di sini untuk menjemput semua ahli majlis juga
untuk turut serta di dalam program Bandaraya Penyayang di Dun Bukit Katil esok. Yang keduanya tentang isu premis. Premis ni premis MBMB ke ataupun milik individu? Tadi Puan Sal sebut milik MBMB. Jaya tu. Taman Pertamjaya milik MBMB. Saya yakin itu bukan milik MBMB, tapi itu adalah milik individu. Tapi apa pun kelulusan ataupun pembinaan yang melibatkan rumah ibadat ini, yang bukan Islam, dia perlu masuk di dalam jawatankuasa rumah ibadat bukan Islam yang dipromosikan oleh Yang Berhormat Dato' Esko sendiri. Tapi kalau sekiranya apa-apa sahaja struktur ataupun pembinaan rumah ibadat bukan Islam ini berada di mana-mana lokasi, taman atau sebagainya, tidak mendapat kelulusan ataupun tidak diluluskan dalam jawatankuasa ini, saya yakin dan juga percaya bahawa dia tidak dapat kelulusan. Tapi walau macam mana sekalipun, atas aduan Konsel Sal ini, saya mohon nanti Jawatan Kawal Pembangunan mungkin boleh dapatkan maklumat tersebut untuk buat semakan dan juga maklumkan semula kepada ahli majlis ini tentang status sama ada dia mendapat kelulusan jawatankuasa ataupun tidak. Nanti saya mohon pada Konsel Sal dapatkan memberi maklumat kepada Puan Syikin. Okey, terima kasih. Okey, ada lain-lain sebelah kanan saya ahli majlis. Okey, Konsel Mokhtar. Terima kasih bagi Datuk. Saya ada dua perkara tu. Yang pertamanya pasal minit 44 ni, Elan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal, yang mana telah dinyatakan Jabatan Kewangan akan membincangkan perkara ini dalam penyediaan bajet 2026. Saya minta teliti semula lah. Mengapa pergi bajet 2026? Maknanya next year lah. Entah ada tak ada hayat kita orang kat sini lagi. Kita minta ni untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan orang lain yang akan datang. Pasal saya bagi contohnya pelesenan. No. Saya cerita sekarang ni, yang kita minta hari tu, tahun ni, yang telah diluluskan ialah untuk penemu-duga gerai. Dia boleh luluskan pula, tak payah tunggu bajet 2026. Jadi saya harap teliti semulalah. Kalau dapat dalam tahun ni, rasa saya MBMB ada duit, tak bersin pun, tak ramai. Dan yang kedua ni tu, saya nak maklumkan, pada minggu semalam lah, minggu lepas, Bandar Melaka terlampau sibuk lah. Di mana kita dah tutup jalan di Cangkuncing, boleh masuk keluar Bandar Kaba. Jadi car free zone tak ada masalah. Cuma di Jalan Temenggong tu terlampau jam tu. Kita kena lakukan sesuatu. Dari Jalan Temenggong nak pergi ke jembatan 2 lorong. Dan jadi dari Jalan Bendahara 3 lorong. 2 tu sebenarnya untuk pergi ke jembatan dan juga masuk ke Bunga Raya. 1 lorong yang tepi tu untuk pergi ke Bandar Kaba. Malangnya bila dia orang masuk, semua parkir dah termasuk kat tengah tu. Daripada Jalan Temenggong, dia orang dah blok jalan. Jadi Jalan Bendahara, daripada Jalan Bendahara nak jalan tak boleh. 7 kali, 8 kali traffic light hijau tak boleh jalan. Kita kena lakukan sesuatu, sama ada penguatkuasa MBMB ke nak tolong ataupun polis, supaya ada orang bertugas di situ. Kalau dah penuh dalam tu, tak boleh masuk lagi. Tak ada jalan lagi jam. Kita kena lakukan sesuatu lah. Itu saja harapan saya, Tok. Terima kasih, Tok. Terima kasih Konsel Mokhtar. Ada 2 perkara dibangkitkan. Satu tentang elang kehadiran jawatankuasa ni. Yang ini nanti saya mohon untuk disemak semula dengan Kewangan. Tapi apa pun yang pemahaman saya, semua elang-elang ini yang melibatkan jawatankuasa tetap memang dibajetkan. Memang dah dimasukkan di dalam bajet. Tetapi kalau sekiranya ada penambahan yang melibatkan penambahan elang kehadiran ini, memang kena bentang di dalam bajet yang akan datang lah. Tapi yang dimaksudkan ada tambahan tadi, itu mungkin bukan jawatankuasa tetap kot. Itu bukan jawatankuasa tetap kan, itu jawatankuasa teknikal. Itu dia peruntukan yang lain. Tetapi yang jawatankuasa tetap ni memang dia ada peruntukan dia, Puan Najah ya. Jadi yang tu sebab bila kata nak ada kenaikan elang tentang jawatankuasa tetap ni, kita kena bawa dalam bajet 2026 lah. Okey, yang keduanya isu tentang kesesakan jalan yang dihadapi semasa cuti 3 hari yang lepas.
saya bersetuju atas pandangan Konsul Mokhtar ini, dan juga saya mohon kepada jabatan penguatkuasa dan juga jabatan-jabatan yang lain, mungkin selepas ini kalau sekiranya terdapat cuti panjang, ya, yang kita yakin memang akan, dan kita tahu pun bila cuti panjang yang berterusan ni, Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin, Melaka ini memang akan dibanjiri oleh pengunjung. Saya sendiri untuk makluman Konsul Mokhtar, hari Jumaat tempoh hari saya pergi Kuala Lumpur pagi, balik lepas sembahyang Jumaat. Sekononnya ingat lepas sembahyang Jumaat dekat Kuala Lumpur, baliklah ke Melaka. Ingat tenanglah, sebabkan fikir Jumaat tu orang dah bercuti kan. Rupanya saya kena sesak 2.30 petang, kesesakan tu daripada Sungai Besi nak sampai Melaka pukul 6.30 petang. Maknanya orang daripada Kuala Lumpur datang ke Melaka, nak masuk ke Melaka tu penuh. Apatah lagi bila dia dah masuk dalam Bandaraya Melaka. Kalau kita tak selaraskan, maknanya dia akan jadi kesesakan seperti mana Konsul Mokhtar maksudkan tadi. Punca kesesakan di Jalan Temenggung, Jalan Bendahara, Jalan Bunga Raya dan sebagainya, kebanyakan punca kesesakan itu adalah berpunca daripada sikap pemandu sendiri. Dia berhenti kenderaan beli rokok contohnya dekat kedai mamak tepi jalan tu. Dia berhenti 1 minit tu, dia punya kesesakan boleh menjangkau pergi sampai 20 meter, 30 meter mungkin lebih. Ya. Jadi saya mohon, ya, selepas ini penguatkuasa mungkin boleh buat satu gerak kerja. Kalau sekiranya terdapat cuti-cuti panjang seperti ini, mungkin kita kena kolaborasi dengan sama ada pihak polis ataupun jabatan-jabatan yang lain yang mungkin boleh membantu menyelaraskan kesesakan lalu lintas. Sebab apa, dengan adanya kesesakan lalu lintas atau yang disebut-sebut oleh orang awam ni ataupun oleh pengunjung ni, nanti dia memberi kesan juga kepada kehadiran pengunjung ke negeri Melaka ni. Jadi saya mohon ni Jabatan Penguatkuasa Iwan tolong selaraskan setiap kali ada cuti panjang ataupun apa-apa juga program yang berada di sekitar kawasan. Ya, terima kasih Konsul Mokhtar atas pandangan tersebut. Ada lain sebelah kanan? Kalau tak ada, saya pergi sebelah kiri. Sebelah kiri tak ada. Konselor Rohana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Tuan SU, Ketua WIP, Ahli Majlis, Ketua-Ketua Jabatan dan sidang hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih, bukan sekadar ucapan terima kasih di atas program Bandaraya Penyayang, terutamanya yang telah dilaksanakan dalam DUN Kota Laksmana pada 5 hari bulan Jun yang lalu. Syabas dan tahniah terutamanya kepada Jabatan Penguatkuasa, tetapi saya suka mencadangkan sekiranya ada lebihan pada tahun 2026, difikirkan juga penambahan untuk program ini, penambahan bajet dan penambahan penerima. Saya nampak program ini secara tidak langsung kita dapat mendekati hati masyarakat. Jadi suka saya mencadangkan agar bajetnya ditambah dan juga penerimanya ditambah kalau dapat, alangkah baiknya pada tahun ini, tetapi kalau tidak mungkin kita fikirkan pada tahun hadapan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Konselor Rahna. Bandaraya Penyayang macam saya sebut tadi, dia bukan hanya berlaku di DUN-DUN tertentu saja, tetapi dia akan berlaku di setiap DUN di bawah pentadbiran MBMB. Saya juga dapat lihat bahawa program Bandaraya Penyayang ini kesan dia agak bagus, terutama sekali antara hubungan baik kita PBT dan juga masyarakat setempat. Dengan kehadiran kita bersama dengan anggota-anggota kita, dia boleh memaparkan ataupun memamerkan bahawa hubungan baik kita antara masyarakat dan juga PBT ini tidak ada batasannya. Jadi saya juga terima pandangan Konselor Rahna tadi, supaya mungkin pada tahun depan ni, memandangkan tahun depan ni musim hari raya kan, jadi saya mohonlah juga kepada Jabatan Korporat untuk memikirkan ataupun meletakkan bajet lebih sikit untuk pada tahun hadapan. Saya yakin pada tahun depan ni dia punya gerak kerja ni dia akan jadi double. Ya, kalau tahun ni kita buat 1, tahun depan ni mungkin jadi 2 ataupun 3. Ya, jadi saya mohon pada Jabatan Korporat nanti untuk menyelaraskan dalam bajet tahun-tahun akan datang. Okey, terima kasih Konselor Rahna. Ada lain-lain ahli majlis? Kalau tak ada, saya pergi pada ahli majlis Turut Adik. Ex officio, ada apa-apa?
Kalau tak ada, saya pergi kepada Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Bandar, Tuan SU, rakan-rakan ahli majlis, ketua-ketua jabatan. Pertama, saya mengucapkan tahniah kepada ex officio dan juga ahli majlis yang turut hadir, yang telah dilantik pada hari ini. Dan saya mengharapkan supaya kita dapat bekerjasama dalam melaksanakan apa juga tugas yang diberikan di MBMB. Keduanya tu, saya tengok TikTok, saya tengok Facebook, kadang-kadang dah kusut kepala saya tengok pasal jembatan Tun Tija ni lah. Tak habis-habis masing-masing ni menidakkan apa yang kita buat yang terbaik pada saya dalam negeri Melaka ni. Mungkin dalam mesyuarat yang ada ni, Datuk boleh beri sedikit penjelasan supaya kadang-kadang kami ni ahli majlis nak menjawab benda-benda macam ni, kalau tak betul pun jadi satu salah tu. Jadi mungkin Datuk boleh beri sedikit penjelasan mengenai jambatan Tun Tija ni. Saya rasa dia orang kat luar ni macam tak bersyukur lah apa yang telah diusahakan oleh kerajaan negeri dan juga MBMB. Jadi saya harap Datuk boleh sikit penjelasan daripada Datuk. Terima kasih. Okey, terima kasih Ketua. Dia ringkas rupanya dia punya isu. Dia nak suruh kita bagi penerangan tentang jejantah Tun Tija. Okey, kita kalau tengok netizen kat luar sana akhir-akhir ni, bukan akhir-akhir ni lah, sepanjang masa pun sebenarnya dia tak pernah senang dengan apa tindakan yang kita buat. Kalau tuan-tuan imbau balik 2 tahun lepas, car free zone, tak teruk ke kita kena bantai? Saya ingat ahli majlis pun muka merah padam, keras, tebal muka nak menahan, kena bantai kan. Jadi itulah dia bila kita jadi pemimpin, kita kena kadang-kadang kena tebalkan telinga, keraskan muka, adab masalah. Ya, isu jejantah Tun Tija ini kadang-kadang saya juga nak pesan kepada netizen dekat luar sana tu. Dia kalau nak pandang tu jangan kenalah pandang ikut mata hati. Jangan pandang ikut mata lang. Jadi dia akan pandang yang busuk je. Dia tak akan cari pun ada benda yang baik di atas pembinaan jejantah Tun Tija tersebut. Kalau kita lihat, kalau kita tengok gambar kembali, saya nak minta Mansur nanti mungkin boleh minta Jabatan Korporat selaraskan semula gambar jejantas tu sebelum pembinaan. Apa rupa dia? Adakah itu gambaran negeri Melaka yang kita gembar-gemburkan World Tourism Day lah, World Tourism Conference lah, Tahun Lawat Malaysia nak buat kat Melaka lah? Adakah itu jembatan yang kita sebelum ini, ataupun itu bukanlah jejantas itu jadikan sebagai mercu tanda, tetapi imej negeri Melaka secara keseluruhan, bukan jejantas saja sebenarnya. Dia melibatkan kebersihan, dia melibatkan suasana tempat dan sebagainya. Ya? Kalau saya nak minta nanti Mansur tolong bagi kepada Jabatan Korporat, keluarkan gambar-gambar yang lama, keadaan gambar-gambar yang lama, mungkin boleh pamerkan juga di dalam media sosial. Tapi kelemahan yang kita ada hari ini, saya pun tak boleh nak menidakkan di atas komen-komen netizen tentang keadaan yang ada. Kadang-kadang kelemahan yang kita ada ini pun kita kena perakukan. Ya? Kita nak melawan persepsi ini, kita tak boleh nak bercakap je. Kita kena ada penuh dengan data. Orang bercakap tentang persepsi ini memang sedap. Dia boleh tujukan soalan jejantas itu bocor, macam baru-baru ini. Dia ambil gambar jam 12 malam, memang waktu tu tengah ribut kuat. Lepas tu dalam gambar video tersebut dia kata tak ada orang. Pukul 12 malam siapa umat nak duduk atas tu? Dalam keadaan hujan lebat dan sebagainya. Memanglah tak ada orang. Lepas tu bocor, dia tunjukkan keadaan bocor dan sebagainya. Memanglah. Kalau kita semua tahu, pada hari malam minggu yang lepas jam 12 malam, bukan kata nasib baik tak bumbung. Kat kampung saya lebih 10 rumah bumbung. Nasib baik bumbung tu tak bumbung, yang bocor tu diambilkan. Lepas tu bila bocor tu diambilkan, dia pandai. Dia keluarkan dekat media sosial, memanglah nampak macam itu je rosak. Yang jejantas Tun Tija macam rosak, itu yang rosak. Dia tak cerita yang dekat kampung Bukit Godik ada 10 rumah bocor, dekat Kelibang ada 20 rumah bocor, dekat Padang Temu ada berapa bocor. Dia tak cerita. Dia cerita dia ambil gambar yang bocor dekat jejantas Tun Tija. Memanglah waktu hujan lebat, ribut dan sebagainya. Ribut melanda teruk. Kalau tengok jejak peniaga dekat Uptown tu, saya pun naik simpati. Yang pegang kemah, yang berlari, yang kata bawa motor pun tak boleh bawa motor, ada gambar. Orang nak bawa motor pada malam minggu tu pun tak boleh nak bawa motor atas jalan raya disebabkan ribut. Apatah lagi jejantas yang terbuka macam tu.
Jadi kadang-kadang kelemahan yang kita ada ni pun kita kena sama-sama akui juga. Kadang-kadang permainan ataupun kita pun jangan terikut rentak permainan mereka ini, ya. Tetapi tak terikut pun kita kena bersedia dengan segala gambaran untuk kita nak ataupun data untuk kita nak lawan persepsi yang disebut-sebut, ya. Sedangkan bila kita bina jejantas Tuan Teja ini secara tak langsung, sebenarnya tu sebab saya kata dia kena tengok ikut mata hati lah. Dia jangan tengok ikut mata elang, cari bangkai, cari benda busuk dan sebagainya. Tetapi dengan pembinaan jejantas Tuan Teja ini, siapa sangka peniaga dekat situ lebih daripada 30 peniaga yang boleh hidup cari makan. Siapa sangka gerai majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, gerai Airbnb yang ada dekat situ yang sebelum ini hanya buka di siang hari, tetapi kini dia buka siang dan malam hari. Siapa sangka ada satu gerai yang agak viral dekat situ, penjaja dekat situ, namanya gerai nasi lemak pagi buta, yang berniaga sehingga jam 3 pagi disebabkan jejantas Tuan Teja. Sebelum ni tak ada. Dan akhirnya siapa sangka pula ada wujudnya Decathlon dekat situ. Agaknya kalau Melaka di Karat, Lumut dan sebagainya, Decathlon pun tak nak datang. Decathlon ni hanya ada 2, tak silap saya 2 ke 3 lokasi saja dalam Malaysia. Dan dia berani buka stand alone ni, tak silap saya yang Decathlon stand alone ni hanya 2 saja, Shah Alam dan juga Melaka. Jadi siapa sangka bila kita buat benda-benda seperti ini, investor-investor yang besar, peniaga-peniaga yang kecil pun mendapat limpahan daripada pembinaan ataupun apa saja perancangan yang kita buat. Tugas sebagai PBT seperti yang pernah saya sebut, kita bukan sahaja untuk nak memastikan kebersihan. Kita sebagai sebuah kerajaan tempatan, kita juga kena pastikan negeri kita sentiasa berada dalam keadaan bersih, ceria, dan juga kita juga memainkan peranan sebagai sebuah kerajaan untuk nak memastikan seperti mana hasrat kerajaan negeri, untuk nak memastikan pelancong datang ke negeri Melaka, kita kena sama-sama pastikan negeri kita sentiasa bersedia untuk nak menghadapi ataupun untuk nak menerima apa jua program dan juga untuk menerima apa siapa sejua pelancong yang nak datang ke negeri Melaka ini. Kalau kita tak bersedia, bab kata yang amat berhormat Ketua Menteri ini, kalau kita nak matikan diri saja buat macam sebagai sebuah pejabat kerajaan, tidak melibatkan apa saja insentif ataupun apa saja apa saja kita nak cuba indahkan negeri Melaka ini, dia akan jadi pekan yang tua yang orang tak akan datang ke negeri Melaka ini. Melaka ini perlu ada perubahan pada setiap masa supaya dengan adanya perubahan-perubahan pada setiap masa ini, dia boleh menggamit lebih ramai pelancong untuk datang ke negeri. Ya, Ketua, jadi itu sedikit penjelasan yang mungkin ahli majlis juga boleh mainkan peranan untuk nak memberi penerangan kepada masyarakat setempat itu. Jadi cerita dia punya moral of the story jangan pandang pada satu tempat saja. Dengan kewujudan, kenaikan ataupun keceriaan, kalau dia nak cerita tentang jejantas Tuan Teja, dia cari daripada A sampai Z, memang dia akan jumpa lah. Dia nak cari A, dia pergi gambar kelongkang kat bawah Sumbat dan sebagainya, memang dia akan jumpa. Tapi dia kena buka ikut mata hati dia lah. Dia kena tengok di sekeliling kawasan apakah kesan. Jangan dia fikir sebab yang bercakap tu mungkin dia mempunyai seorang yang jutawan, yang bercakap tu mungkin dia mempunyai harta dan juga mempunyai harta, dia juga merupakan hartawan, tetapi dia tak fikirkan langsung penjaja-penjaja yang berniaga kat sebelah yang berada di sekitar kawasan jejantas tersebut. Dengan adanya jejantas ini juga sebenarnya dia boleh menaikkan ekonomi masyarakat setempat. Okey, itu saja penerangannya. Boleh Ketua? Okey. Ada lain-lain lagi? Isu? Kalau tak ada apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya tangguhkan mesyuarat kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja mesyuarat majlis penambangan nombor 25 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Setinggi-tinggi penghargaan terima kasih diucapkan kepada yang bergerak untuk anda, yang bersedia dan seterusnya Bandaraya, ahli majlis, ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua unit yang telah menyempurnakan mesyuarat pada kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon semua berdiri. Yang berbahagia untuk anda akan beri dan meninggalkan dewan.